Zaman orang tak peduli daripada mana mendapatkan harta. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nas zamanun ma yubali ar-rajulu min aina asaba al-mal min halalin aw haramin. Rawahu an-Nasa'i. Hadis ni riwayat al-Imam An-Nasa'i. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun dari sumber yang haram. Zaman sekarang ni merupakan zaman ketandusan rohani dan zaman materialism. Orang menyembah kebendaan. Kaya orang hormat, kaya orang kawan, kaya orang pakat tunduk kat dia. Wal'iyadzubillah, benda ni hanya terjadi kepada orang-orang yang ada penyakit hati. Segala sesuatu dinilai dengan harta. Nak sokong dia ke, nak duduk dengan dia ke tak, nak dengar percakapan dia ke tak, tengok harta dia. Wal'iyadzubillah.